Jika tuan-puan kini berada dalam lingkungan usia 40-an, ini sebenarnya bukan lagi fasa untuk bersikap selesa. Terutama jika tabungan masih belum kukuh, hutang masih membebankan dan pendapatan pula sekadar cukup-cukup makan dari bulan ke bulan. Pada tahap ini, ilmu kewangan bukan lagi pilihan tuan-puan, tapi satu keperluan. Tuan-puan perlu bertindak segera untuk membetulkan kedudukan kewangan tuan-puan. Selagi masih ada tenaga untuk bekerja dan peluang untuk berusaha, maknanya belum terlambat lagi untuk berubah. Namun tuan-puan, perlu difahami bahawa perubahan kewangan ni tidak berlaku secara segera. Ini penting. Tak ada jalan pintas tapi jika tuan-puan konsisten melakukan perkara yang betul 5 hingga 10 tahun daripada sekarang so boleh bawa perubahan yang besar dalam kehidupan dan kewangan, dalam kehidupan kewangan tuan-puan 10 prinsip kewangan asas yang sangat penting untuk tuan-puan amalkan. Yang pertama, biasakan diri menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. Walaupun sedikit asalkan konsisten. Yang kedua, amalkan prinsip simpan dahulu, belanja kemudian. Bukan tunggu duit lebihan baru nak menabung. Ini silap. Yang ketiga, jalani kehidupan di bawah kemampuan sebenar. Bukan sekadar cukup kemampuan, apatah lagi mengikut kehendak. Yang keempat, kawal hutang. Kawal hutang dengan ketat. Elak berhutang kecuali untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Kelima jika sesuatu barang hanya mampu dibeli melalui ansuran, itu bermakna anda tuan-puan belum benar-benar mampu. So simpan dahulu kemudian cukup barulah kita beli. Dan yang keenam, jangan terburu-buru melabur. Pastikan anda mempunyai simpanan kecemasan bersama 6 hingga 12 bulan pendapatan. Ini penting sebelum kita buat pelaburan. Yang ketujuh, simpan aset paling bernilai. Teruskan membaca, belajar, menghadiri program-program yang berkaitan kewangan dan pengurusan kewangan. Kelapan, pilih circle yang betul tuan-puan. Rakan-rakan yang fokus menabung, mengurangkan hutang dan membina kekayaan secara berhemah. Kesembilan, sentiasa cari jalan untuk meningkatkan pendapatan dan mempelbagaikan sumber rezeki supaya tabungan dapat dipertingkatkan. Dan yang ke-10, setiap kali pendapatan bertambah, tambah simpanan. Bukannya menambah komitmen hutang baru. Ini sangat-sangat penting. So, mudah-mudahan perkongsian ini memberi kesedaran dan manfaat kepada tuan-puan. Follow saya untuk lebih banyak perkongsian berkaitan dengan kewangan dan simpanan emas.